Pada video kali ni aku akan main game baru. Nama dia Golf on Lucky Block. Game ni dia konsep hampir sama lah macam Lucky Block, tapi kita pakai golf. So pada video kali ni juga aku akan try dapatkan paling kuat aku boleh dapat. Tapi sebelum aku start video ni lah aku nak korang semua like, subscribe dan komen. Okay, kalau dah, let's go to start. So pertama kali dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita swing. Kita apa, hayun kan benda apa ni. Okay, ikut je. Okay, aku cuba dapat perfect. Let's go. Boleh, mantap. So dia sama macam Lucky Block, cuma kita main golf lah. Okay, aku dapat apa ni? Aku dapat benda ni. Okay, so aku dapat Fury Flora. Okay, jom letak kat dalam base Game ni boleh upgrade tak? Oh, game ni boleh upgrade. Okay, nice. Good job. Okay, jom dapat yang dia. Oh, dia suruh dapat yang $150 dulu. Okay, kita tunggulah Alright. Okay, sekarang suruh aku beli pemberat. Okay, done. Lepas tu alright. Okay, kita dapat yang 150. Push, apa ni? Konsep ni sama macam Lucky Block. A few moments later. Okay, sudah. Lepas tu aku boleh gerak punya. Okay, sekarang suruh aku beli speed lah. Konsep ni memang sama persis macam ni, macam Lucky Block Aku boleh beli glove juga tempat yang ni. Alright. Nice. Jadi dah sama je. Okay, aku dapat brand rock balu. Brand rock baru. Okay, tu aku malah nak sebut nama dia, susah tu nak je. Jap, ada tempat spin lah. Tak pun ni. Oh, boleh dapat brand rock yang apa ni, basikal ni. Okay, try. Ya, minyak dapat lah tadi. Dah lah. Boleh lah, duit lah. Sekejap, aku susah nak letakkan dia lah. Okay, upgrade brand rock dah. Alright. Sekejap, kita upgrade speed dulu lah. Kita upgrade speed dulu lah, baru boleh laju sikit kan. Trust. Okay, aku dapat 8 kelajuan. Boleh lah, mantap lah Okay, try dapat berapa jauh ni. Ya, dapat amazing. Masa dapat perfect sikit lagi. Okay, dapat baru. Dapat apa yang dapat katak lah. Okay, letak dulu macam biasa. Tengok jap golf ni. Oh, kena ada ni punya. Okay. Yang beli je yang pakai duit. Kena ada ni juga peraturan. Sekejap, aku senam. Okay, dah 200. Okay, jangan try. Dapat lah 5 kali lah. Okay. Ya, dah. Okay, aku try 500 Masa dapat lagi yang ketak ni. Tak ada benda yang free. Oh, ada. Yeah, baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Mantap. Ini sama. Okay, nice. Oh, ni mantap ni. $390 per second. Letak dulu lah. Okay, dah. Okay, jom beli pemberat baru Next pemberat 10 power tu sekali. Okay, aku lajukan video ni sampai aku dapat 1000 power.
Okay, aku dah dapat 1000 power. So, try sepak Okay, aku dah dapat 5 kali lau. Okay. Alright. Perfect. Perfect swing Dia skip sangat. Oh, dikira juga. Okay. Dikira juga. Mantap. Ini yang tadi dapat kan? Okay, bawa balik. Alright. When stop. Boleh lah, lama lah juga tadi. AFK kan. Sekejap kita try tengok. Alright. Tengok beberapa baru. Oh, tak boleh rupanya. Okay lah, upgrade lah spin kan. Upgrade spin. Oh, okay. Jap. Oh, boleh reboot rupanya. Okay, kalau nak reboot kena 1000. Okay, kita reboot dulu. Sudah. Okay, sekarang. Tunggu cukup lama. Dah sampai 1500 aku punya kekuatan kan. Tengok, dia udah cukup beli tak? Dia pemberat baru lah. Masih tak cukup. Biar apa ni. Dapatnya masih kat sini. Tapi tak apa. Into the mouth. Nice. Boleh strawberry. Boleh lah nama dia ni. Strawberry flamingo. Okay, aku balik dulu. 594 per second. Mantap. Okay, letak dulu kan. Alright. Boleh upgrade. Bisa upgrade apa? Nah, murah je. Sekali tu dah tak ada cermin tu. Macam biasa upgrade 1 million. Okay. Dia sampai 3 je kan. Macam still brand ni kan. Upgrade brand ni. Okay, so situ lah. Okay, sekarang dia buat 1000 per second. Mantap. Ni apa benda ni? Oh. Mantap juga mekanik game ni. Kita boleh kasih mutation lah kat kita punya brand rock ni. Kita kena bayar lah 1 trilion. Mana dah dapat 1 trilion lah. Ambil paling mahal lagi ni berapa? Main banyak Okay. Aku rasa aku tak boleh dapat sebut tu. Tapi aku cuba try lah dapatkan yang trilion lagi. InsyaAllah. Ataupun paling bagus aku dapat ini lah. Kita try. Ribet belum? Tadi kata 2000. Aku dah 2000. Semua mesti tak boleh. Macam aku dah dapat 2100. Okay, dah boleh. Okay, ribet. Sekarang dia kasih aku 1.5 kekuatan. Lepas tu kali 2 duit. Mantap. Okay. Cukup dah duit beli berapa. Jadi mana benda? Dia macam elektrik tu kan. Oh ni. Gila. Boleh. A few moments later. Okay, aku dah dapat 4000 power. So, kita terus sepak lagi sekali. Tengok berapa jauh dapat Alright, perfect, mantap. Let's go. Okay, nampak. Okay, dapat tau. Dapat ni, okay, dapat berok. Happy. Tak ada ke? Okay, island baru. Dapat berok. Dia kena gerakkan tu 5 kali lah. Ambil je lah. Boleh bawa kenal. Tadi aku nampak macam dragon. Okay, perfect.
Gue dapat yang 5 kali. 5 kali. Ya Allah. Tak apalah. Okay. Dapat rhino tapi dalam oven. Dalam tempat masak roti. Aku suruh sikit lah suara. Sekejap. Siapa-siapa. Saber 2.5 kali duit dengan 1.75 cotton. Aku rasa Deja vu, I just been in space before. Higher on the street and I know it's my time to go. raya di sini. Aku rasa aku dapat APR ya. So, A few moments later. Basically sebab aku dapat macam lebih amazing bukan secret. Sebelah tu lelaki blok ni tadi. Tadi nampak dulu. Nampak. Okay, mantap. What the hell? Tak dapat legend, dapat main. Mantap. 900. Let's go! Come on! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Aku rasa aku dah tamat kan legend ni. 975,000 per second korang. Ini baru kat APR dia tu tau. Ni belum sampai main sampai cek di sini. Okay, nice. Okay dah dapat ni ribut apa ni ribut. Beli apa aku kan. Okay, letak lu kat atas. Special letak kat atas. Yang lain ni bawah. Okay, aku rasa aku dah terlebih Aku ingat dapat 50,000 je. Jadi, tapi aku dapat 60,000 tak? Tak apa kan? Okay, sekarang kita try sepak. Dia kena sengit sikit macam ni biar sampai tengah. Alright. Okay, harap dapat. Uish, aku rasa aku dapat secret lah. Sebab memang wanita memang untuk secret. Mak Weh, aku tak habiskan lagi game ni weh. Macam mana aku boleh sampai sini dah?